saya Tanusha. Dan saya Zaidan. Hari ini kami akan membuat liputan khas sempena Hari Anugerah Nilam dan Pusat Sumber Fasa 2 bagi tahun 2025. Sepanjang tahun ini, banyak aktiviti dilaksanakan untuk menjadikan murid pembaca hebat. Betul tak Zaidan? Ya, betul tu. Antara program tersebut termasuklah Perak Read, kem membaca, pembaca terbanyak Nilam Bulanan, Anugerah Bintang Nilam, literasi maklumat seperti pameran stem, karnival pusat sumber dan banyak lagi. Yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's coming. Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Awak ada menyertai pertandingan tak, Zaidan? Ya, saya ada menyertai pertandingan book talk. Oh, saya ada menyertai pertandingan wartawan cilik SK Methodist. Dari sini kita dapat melihat bakat murid dalam bidang penulisan, seni, malah ada yang berbakat untuk menjadi wartawan dan YouTuber hebat. Betul tu Tanusha. Jom sama-sama kita nantikan milik siapakah hadiah-hadiah menarik yang telah disediakan di majlis hari ini. Harapnya saya juga salah seorang pemenang hari ini. Jom! Okey, sekarang kita bersama dengan pemenang Anugerah Bintang Membaca 2025. Sekarang kita bersama Avantika, salah seorang pemenang hebat hari ini. Tanya, pertama sekali, berapa banyak buku awak membaca tahun ni? Saya telah membaca 950 buah buku tahun ini. Wah! Wow, dari semua buku tu, mana paling best dan kenapa? Buku yang paling best antara 950 buah buku itu adalah Harry Potter and the Philosopher's Stone, ditulis oleh J.K. Rowling kerana dia sangat interesting, unik dan best untuk baca. Nampaknya awak fan Harry Potter. Awak suggest tak buku-buku ni kepada kawan-kawan awak? Memang saya suggest buku-buku ni kepada semua untuk membaca. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita bersama Aisyah Arfian, salah satu pemenang Pembaca Bintang. Tanya Aisyah, hadiah-hadiah awak ni nampak menarik lah. Apa tips untuk jadi pembaca terbiar macam awak? Sebenarnya kita perlu ada jadual untuk bila kita nak baca supaya kita lebih fokus. Seterusnya, kenapa awak suka membaca? Saya suka membaca kerana membaca buku dapat menambah ilmu pengetahuan dan meluaskan kosakata kita. Oh, terima kasih. Terima kasih. Dengan kita sekarang, Akil Zafran, salah seorang pemenang pembaca terbanyak tahun 2025. Akil, berapa banyak buku awak dah baca tahun ni? Dalam 1169. Wow, Banyaknya. Nampaknya awak dapat Pad Pro. Awak suka tak Pad Pro ni? Suka? Okey, bila awak suka baca buku? Pagi, malam atau sebelum cikgu masuk kelas? Malam ataupun waktu rehat. Oh, ada tak tips untuk kawan-kawan yang nak membaca? Marilah membaca supaya mendapat iPad macam saya ni. Okey, terima kasih. Sebelah saya Khalif Fahim dari kelas 3 kan. Khalif Fahim berapakah jumlah buku yang kamu baca? Saya telah membaca sebanyak buku sebanyak 2,000 buku. Wah, banyaknya. Dan apakah faedah membaca buku? Faedah membaca buku ialah mendapat ilmu dan dapat mengetahui hal baru dan dapat mengisi masa lapang. Bilakah kamu baca buku? Hari, malam dan sebelum cikgu datang. Saya akan membaca buku ketika masih lapang dan ketika selepas siap kerja sekolah. Oh, ada apa-apa lagi nak cakap? Setakat itu saja. Okey, dapat dengar. Nama saya Jibril dan Nana dan Jaka. Tu guys, sebab saya Ani Jaka kelas 3. Ani Jaka. Apakah jumlah buku yang kamu baca? Wah, banyak.
juga kepada Pusat Sumber Sekolah atas pelbagai inisiatif yang cemerlang sepanjang tahun 2025. Pada kami, membaca itu jabatan ilmu. Bye!